Kalau hari ni tak belajar, guru tu akan sentiasa stres. Masalah. Dan perlu di-update. Okey, kenapa kena update? Sebab generasi berbeza. Gen Z. Saya boleh padam sini boleh. Generasi ni dia tak, kita tak boleh pukul sama rata. Ini sekarang ni sebab itu kita ada satu topik baru ni kita dah perkenalkan tentang hack personality. Di bawah hack kita namakan dia hack personality lah. Kita punya modul baru kita hack personality kan. Okay, dalam personality hack ni kita akan belajar tentang generation gap. Gap, Jurang generasi. kita akan belajar yang pertama baby boomers dulu. Okay, mana baby boomers? Saya. Ya. Kan comel tu. Baby kan. Baby boleh boomers. belajar Gen Z. Ini saya kata wajib bagi setiap guru belajar tentang generation gap. Kalau hari ni tak belajar, guru tu akan sentiasa stres. Masalah. Dia tak faham dia ni. Cara pengajaran dah berbeza. Kita tak boleh guna kaedah dulu. Yang kedua, Gen X. Yang ketiga, Gen Y. 4, Gen Z. Z anak saya. Z. 5, Alpha. Semalam baru anak-anak beritahu. Ni kena belajar. Sebab itu kalau kata dapat sekolah-sekolah ni kena kuasai. Kena buat. Ya kan? Beta dah baru 2025 beta. Oh, lahir 2025. Siapa Yang lahir 2025? semalam Yes. beta lah. Beta. Habis semua variable matematik keluar. Alpha, beta. Tak tahu lah lepas ni tahu apa kan akan datang. Tapi kita dah tak ada lah. Nanti dia akan tukar balik. Dia generation binatang. Okay. Baby boomers saya